bagaimana Sari Dua Timur masalah hudud. Ada setengah pensyarah bertaraf universiti kata hudud ni gagal kerana negeri-negeri yang sudah buat hudud gagal semua. Ini pensyarah macam ni Qudrah ni semua pensyarah yang orang panggil tidak nak hidup Islam, tidak nak mampu Islam. Dia mikir cara orang, tidak mikir cara Allah dia. Perhatian semua, kalau hudud ni gagal, semaya kenapa kita semaya? Semaya ni tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh menyekat manusia daripada buat benda keji. Lah ni orang semaya benda keji jalan juga. Semaya judi. Artinya semaya ni gagal. Bila semaya ni gagal kerana benda keji, judi, dadah, rasuah laku juga. Tak sudut semaya bank ya. Sebab semaya pun ada juga benda munkar. Bodoh pensyarah macam ni. Bodoh. Apa lagi? Pak kita ni ramai dah rakyat Malaysia mati digantung. Mati hukuman gantung. Kes dadah lah, kes senjata api lah. Tapi dah ada juga. Buat lari senjata api pun ada juga. Gantung apa dia gagal maknanya. Terus ada kata gantung, tu gantung pun dah ada juga, dia tapi lagi juga. Pensyarah macam ni tak patut ambil. Pensyarah macam ni macam mamak hok jual repoh lah. Kita pergi kedai repoh. Mamak. Kuah ada. Bunga cekeh ada. Garang ada. Asam ada. Sebuah jenis repoh ada belakang kedai dia. Tapi kau suruh dia masak, saya tak boleh. Kau suruh dia masak nasi, dia tak reti. Tapi repoh dia boleh jual. Apa saja repoh kita minta, dia boleh jual belakang. Tapi kalau suruh dia masak sendiri, sehingga kita beluru ya, dia tak boleh. Pensyarah macam ni belah tu lah. Syarah agama boleh, tapi kalau suruh dia buat sendiri, dia tak buat. Sebab tu, ni ada kajian Islam di Kelantan. Kelantan ni ada kajian yang dia pensyarah universiti dan dia juga memegang esko. Dia reti esko negeri kita Kelantan ni alhamdulillah pensyarah universiti bahagian Islam, ada lawyer, ada orang korporat, ada macam-macam benda. Artinya orang ni bukan sekat jual repoh jadak tu, bahkan dia pandai gaul repoh tu bagi buat. Jadi sebab tu kita lah doa lah mudah-mudahan hudud jalan molek. Kalau gagal sana boleh jadi pucuk berpunca daripada takwa pada Allah tak ada. Islam ni bila apa saja pun semaya kau hudud kau kahwin kau nikah kau cerai kau mesti berekal dengan takwa pada Allah. Takwa pada Allah ni boleh jadi tak ada dah ni. Sebab kita jalan raya molek lebuh raya, kerajaan buat lebuh raya ada pagar besi kiri kanan, temu tu ada divider, ada batas. Tuju molek alih. Bila bawa kereta, bila tengok SMS. Jadi orang panggil kita hanya mementingkan hudud, mementingkan tali gantung, mementingkan GPJ ke apa kita panggil. Tapi pengisian takwa lain tak ada. Inilah apa namanya kelemahan negeri sekular. Negeri kita negeri sekular, negeri agama lain, politik lain. Ni baru nak balik semula pada Islam. Mudah-mudahan perhatian semua pensyarah-pensyarah agama bukan sekadar jadi mamak jual repoh ada, tapi jadi pensyarah dan tanggungjawab memegang portfolio tertentu dalam kerajaan. Ada pegang pelajaran belah mana pun kita buat pelajaran bersama dengan sains dengan tujuan supaya pensyarah belajar sains dan pensyarah tersebut sains pertanian baik, sains astronomi baik, semua dikendali oleh Allah SWT. Kalau tanam macam ni berah molek katanya cikgu pensyarah berah molek, putih berah molek. Siapa dia buat berah? Allah. Mana manusia boleh buat berah? Cuma kitanya tolong cambah berah ada dah.
Kalau atas dunia beras tak ada seperti abu, mana manusia boleh buat bertanam padi? Ni benar-benar gini perannya semua kena faham molek. Mudah-mudahan kita tidak menjadi mamak jual repah aja. Berepah pun kita jual, nasi minyak pun kita boleh buat.